So, saya akan explain macam mana cara untuk buat pendaftaran. Yang pertama, kalau kita daripada iklan, bila WhatsApp saja saya, automatik sistem WhatsApp ni akan hantar detail-detail dan package apa yang ada untuk daftar sebagai ejen top up dah. Tapi kalau tak ada respon, boleh type sahaja start dan nanti akan dapat info-info secara auto dahulu dan boleh baca dahulu macam mana apa package yang ada, berapa keuntungan produk, produk apa boleh jual, boleh lihat dulu dalam senarai yang saya dah hantar secara auto. So, ini adalah senarai produk dan keuntungan yang kita boleh dapat mengikut package. Buka sahaja file. So, boleh lihat dekat skrin ni ada package Pro, Lite dan Basic. Dan untuk package Lite dan Basic ni ada produk-produk yang dia tak boleh nak jual sebab tu package tu lebih murah daripada package Pro. Dan keuntungan package Pro ni lebih tinggi daripada package lain dan lebih banyak produk dia boleh jual. Dia boleh top up, dia boleh top up ping, dia boleh jual touch and go. Untuk Lite dan Basic tak boleh nak jual touch and go. Dia boleh top up game, boleh bayar bil utility, postpaid pun boleh. So, boleh lihat sahaja file yang saya dah hantar ni, berapa keuntungan yang kita akan dapat mengikut package pilihan yang kita nak. Dan seterusnya boleh lihat sahaja file perbezaan setiap package ni. Ini adalah detail-detail berapa harga pendaftaran dan ini adalah harga promosi yang anda akan dapat semasa video ini dibuat. Dan kalau anda dapat harga ini, anda boleh terus buat pendaftaran dan kemungkinan masa anda lihat video ini dan harga promosi ini dah tamat, mungkin anda akan dapat harga yang baru. So, seterusnya boleh lihat sahaja gambar-gambar yang saya sediakan lebih detail. Ini sama sahaja. Untuk pendaftaran Pro sebanyak RM10. Untuk daftar sahaja, anda akan diberikan app sahaja dan anda akan install dekat telefon anda sendiri. Anda takkan dapat untuk mesin top up ataupun mini printer. So, anda akan install sahaja app top up dan Bay ni dekat telefon anda sendiri. Dan walaupun app sahaja, anda masih boleh jual produk dan dapat keuntungan mengikut package yang anda pilih. So, untuk mini printer ni, kalau dia daftar dan beli mini printer, automatik dia akan dapat package Pro di mana dia boleh jual produk lebih banyak dan profit lebih tinggi. Sama juga untuk mesin 3G ni, dia tak boleh nak masuk SIM card. Dia hanya boleh guna wifi ataupun hotspot sahaja untuk guna sistem top up dan Bay dengan mesin top up ni. Dan untuk mesin 4G ni, dia boleh masuk SIM card, dia boleh guna data ataupun internet daripada SIM card, dia boleh guna wifi dan juga guna hotspot. Mesin top up 4G ni dia boleh install apps yang latest. Untuk 3G ni kita akan bagi satu link untuk dia download apps, dia boleh guna apps yang lama sahaja. Tapi tak ada masalah, dia masih boleh jual top up, dia boleh masih boleh bayar Bay dan print receipt. So, ini adalah detail harga. Untuk Pro daftar RM10, Lite RM5 dan Basic RM1. Untuk daftar sahaja ni, macam saya dah bagi tahu sebelum ni, dia akan dapat satu apps dan install sahaja apps dekat telefon dan dia tak akan dapat mesin top up ataupun mini printer. Walaupun dia daftar sahaja, dia dah boleh buat bisnes top up dan Bay hanya menggunakan telefon sahaja. Tak ada masalah kalau dia tak beli mesin top up ataupun mini printer. Biasanya yang beli mesin top up atau mini printer ni adalah yang ada kedai-kedai yang dia nak letak mesin top up kat dekat kedai mereka untuk print receipt apabila customer bayar bil ataupun buat pembelian top up. Gambar ni saya dah sediakan, boleh sahaja buat bayaran menggunakan e-wallet, touch and go, online banking atau apa sahaja ke akaun yang saya dah sediakan. Lepas dah buat bayaran, isi detail-detail untuk saya proses pendaftaran. So, selepas anda daftar, saya akan bagi satu link tutorial di mana anda boleh lihat nak install apps apa untuk pengguna iPhone dan Android. Tak ada masalah, dua-dua boleh guna. So, install sahaja mengikut video tutorial yang saya dah sediakan. Ini adalah contoh apps yang anda akan dapat. Dan macam mana cara untuk guna apps ni pun saya dah sediakan dalam tutorial tersebut. Follow sahaja video-video tersebut. Dan memang takkan ada masalah. Follow sahaja video. Memang senang sahaja cara untuk guna. So, boleh lihat dekat apps ni. Kita ada produk-produk top up. Dan ini juga apps yang sama anda akan dapat. Dan boleh top up data. Boleh top up ping. Dan termasuk produk touch and go. Untuk Pro sahaja akan ada produk touch and go. Lepas tu boleh bayar bil postpaid. Lepas tu bil utility. Dan boleh lihat sahaja apa produk yang ada dalam apps ni. Itu produk yang anda boleh guna untuk top up dan juga bayar bil. Caranya senang sahaja, klik pada top up, contohnya untuk buat transaksi top up, klik pada Maxis, masukkan nombor customer ataupun nombor kita sendiri. Nombor apa yang nak beli top up tu, kita masuk dekat bahagian ni. So, lepas tu klik sahaja jumlah berapa yang kita nak top up. Lepas tu kita proceed sahaja, button dekat biru ni dan dia akan potong daripada baki yang kita ada dalam apps top up dan Bay ni. Boleh lihat dekat sini, ada 68%. So, saya tak boleh nak buat transaksi, saya kena tambah dahulu. Dalam video tutorial tu, saya dah sediakan selepas install apps dan macam mana cara untuk tambah stok, macam mana nak buat transaksi, macam mana nak daftar downline, semua saya dah sediakan. Follow sahaja. Kalau follow sahaja video, memang tak ada masalah untuk kita buat transaksi top up dan pembayaran Bay. Dan dalam tutorial tu juga saya dah sediakan macam mana cara untuk kita dapat keuntungan apabila kita menggunakan apps top up dan Bay ni. So, untuk buat pendaftaran, so sementara anda dah dapat harga promosi ni, terus daftar sebelum harga pendaftaran terus naik. Anda perlu bayar harga yang mahal untuk package yang sama. So, sementara dapat harga murah ni, terus buat pendaftaran sahaja.